Yang aku tengah bancur ni whey protein jenis clear. Maksudnya protein ni tak ada campuran susu. Jadi sangat sesuai lah pada orang yang tak minum susu. Rasanya macam kau minum jus. Ini dia, clear whey isolated protein. Yang aku ambil ni perasa mango tango. Ada juga lemonade dengan watermelon. Cara nak guna dia senang aja. Kau ambil aja 2 skop, campur dengan air. Lepas tu kau goncang-goncang, dah boleh minum. Aku akan minum protein selepas workout. Kita minum protein ni selepas workout sebab kita nak recovery muscle yang selepas workout tu. Dan juga untuk maintain muscle kita workout tadi tu. Memang sedap protein ni, lain macam sedap dia. Berminat dengan whey protein ni, kau boleh dapatkan di beg kuning. Protein ni sedap terbaik.